Gila panggil workshop anti ni, workshop bawah pokok. Ini customer ni rumah 3 tingkat tak ada pagar. Masuk ni dah 2 kali dia panggil anti. Hari ni anti nak servis Volkswagen Tiguan. Tapi kan anti banyak dapat komplain. Yang VW ni kan manja lah. Betul ke? Dia tak manja. Tapi awak kena jaga dia lebih sikit je. VW ni common problem dia 3 je sebenarnya. Leaking, mechatronic dengan transmission. Contoh yang untuk leaking tu awak kena jaga-jaga sikit lah. Kena selalu check. Kalau ada leaking, awak terus kena tukar gasket atau seal. Untuk transmission pula, awak kena jaga minyak. Kena pastikan minyak tukar on time dan minyak tu tak kurang. Tapi yang mechatronic tu, kalau awak kenalah. Kalau tak kena, tak kenalah. Cuma kadang-kadang ada orang kena. Yang mechatronic ni memang jarang-jarang jadi dekat orang. Okey, jom kita servis. First, kena drain minyak dululah dari bawah. Mizan, tolong tukar minyak ni, Mizan. Saya pula kena tukar. Saya nak record, saya nak servis. Habis tu, anti buat apa? Anti pakai baju putih hari ni. Nanti kotor. Tahu nak servis kita pakai baju putih. Macam ni lah dia. Disebabkan oil filter ni kat bahagian bawah, anti suruh je lah Mizan buat semua. Saya lagi. Bukan anti hari ni nak servis ke? Alah, dah halang awak kat bawah. Settlekan je lah semua. Saya pula. Selesai je drain minyak dengan keluarkan oil filter lama. Kita ambil oil filter baru. Kita bagi pada technician. Nanti bila nak buat servis ni, semua benda bagi saya. Nanti buat lah. Tapi sebelum tu make sure o-ring dekat oil filter ni awak salut dengan minyak dulu. Bila dah selesai semua kerja kat bawah, barulah kita boleh letak minyak baru. Panas kat bawah Anti pack asal kat atas tu sejuk. Mana ada. Ni tolong anti lagi letak minyak ni. Saya lagi. Tiguan ni dalam 1.4. Jadi minyak dia lebih kurang 4 liter lebih. Jadi korang yang ada Volkswagen tu, kalau nak anti servis dekat rumah atau kat tempat kerja, korang roger je Mija Auto Care.